Okey, seterusnya ya. Biorisk juga telah menyediakan bagaimana korang nak buat bisnes ini. Iaitu ada formula bisnes Biorisk. Dalam formula bisnes Biorisk ni, dia ada 4 formula. F1, F2, F3, F4. Okey, F1, F1 ialah 10 asas cara untuk kita memilih jenis bisnes yang betul. Dia ada 5A, 5B. 10 lah. Okey, F2. Formula membina tim bisnes. Macam mana kita nak bina tim? Macam mana kita nak membina rangkaian bisnes? Sebab bila kita bergabung di Biorisk ini, kita adalah seorang usahawan network. Usahawan yang akan membina jaringan, membina tim. Jadi bagaimana kita nak bina tim ini daripada kosong sehinggalah dia besar, satu Malaysia, satu Indonesia, satu Nusantara, satu dunia. Ada formulanya kat situ. F3, formula menjadi usahawan harimau berantai. Macam mana kita nak transformasi diri kita daripada kucing manja, kucing loyo, menjadi usahawan harimau berantai yang beraninya brutal, tahan maki, muka tembok, tebal 10 inci. Macam mana tu? So, dalam formula F3 ni akan diajarkan macam mana kita nak rewiring kita punya brain dan juga kita nak download dalam subconscious mind kita, dalam jiwa kita ni, software keusahawanan harimau berantai itu tadi. Seterusnya F4, iaitu formula praktikal membina bisnes jaringan. Kita nak bina network, secara praktikalnya, bukan teori ya, macam mana. Jadi korang kena ikuti formula F4, iaitu F4 ini adalah formula praktikal macam mana kita nak membina jaringan daripada nol, daripada kosong sehinggalah jaringan itu ke satu Malaysia, satu Indonesia, satu Nusantara, satu dunia. Okay, sekarang ini aku nak terangkan tentang formula F1, 10 asas memilih bisnes tadi. Okay, yang pertama, kita mesti yang 5A tu, kita mestilah memilih satu platform yang betul. Ya, syarikat-nya mestilah boleh menjayakan kita jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang sehingga pencen. Untuk itu mesti ada kilang sendiri dan juga CEO-nya boleh dipercayai. Kalau di Biorisk ini, Biorisk memang ada kilang sendiri dan setakat ini ada lebih kurang 200 orang staf. Yang kedua, ada produk sendiri dan juga boleh membuat formulasi sendiri. Di Biorisk ini kita ada lebih kurang hampir 60 produk dan semua formulasi produk-produk itu dibuat sendiri di Biorisk. So Biorisk ada kepakaran untuk membuat formulasi produk. Dan yang ketiga, plan bonusnya mestilah lumayan dan yang penting tidak overpaid. Kalau dia overpaid, syarikat tu akan bangkrut, akan tutup. Contoh, jualannya 10 juta, bonusnya 15 juta. Itu yang akan berlaku kalau plan marketingnya overpaid. Di Biorisk ini, plannya bonus tetapi dijamin tidak overpaid. Sudah teruji daripada tahun 2013 sehinggalah sekarang. Yang keempat, konsep bisnesnya mestilah moden. Maksudnya canggih. Ada aplikasi dan sebagainya. Kalau di Biorisk ni konsep kita lah IM atau Post. Integrated Marketing Online Trading Affiliate dan Post. Korang klik-klik saja, barang akan sampai sehingga ke pintu-pintu rumah kita. Ke pintu-pintu rumah pelanggan kita juga. Jadi kita tak payah nak sibuk-sibuk, nak hantar dan sebagainya. That's why kalau kita buat kat Biorisk ni, kita akan dapat duit banyak, masa banyak. Tak payah nak hantar-hantar barang, semuanya dah disistemkan. Yang kelima, bisnes mestilah mudah diurus. Di Biorisk ini, semua bisnes kita uruskan menggunakan handphone je. Klik-klik, ketik-ketik je. Dari segi bonus, dari segi penghantaran, kita nak buat tracking, kita nak lihat kemajuan bisnes, apa pencapaian kita, semuanya lengkap ada di dalam aplikasi. Jadi, kalau 5 perkara ini dah jelas, dah okey, maksudnya apa? Maksudnya platform bisnes itu adalah yang terbaik, boleh dipercayai, akan membolehkan korang sukses sehingga pencen. Boleh berjaya jaga pendek dengan pantas, boleh bertahan sehingga jaga medium dan juga boleh lumayan sehingga tahap kita pencen. Seterusnya 5B. 5B ini ialah untuk kita berjaya, kita mesti ada 5 kunci untuk sukses. Tadi 5A, 5B, maksudnya 10 asas cara untuk kita memilih bisnes. Yang pertama, Biorisk akan mengajarkan kita untuk kita buat peta impian. Peta impian inilah apa impian
yang kita nak capai di dalam kehidupan kita ini. Sebab orang yang nak sukses ni, dia mesti ada impian. So, jadi ada 5 peta minda impian yang akan diajarkan di BioRisk. Yang pertama, pendapatan sebulan ya, berapa korang nak? Contoh kalau di Malaysia ini, 50,000 hingga 100,000 sebulan. Kalau di Indonesia, lebih kurang 150 juta sehingga 350 juta. Begitulah lebih kurang ya. Lepas itu ada simpanan jutaan ringgit di Malaysia. Kalau di Indonesia, miliar rupiah ya. Dan yang ketiga, ada rumah impian. Yang keempat, ada kereta impian. Dan yang kelima, fly for freedom over the world. Kita boleh dan mampu untuk cuti-cuti satu dunia. Itulah dia pentingnya. Yang nombor 1 tadi, kita mesti ada peta minda impian. Dan yang kedua, kita mesti ada mentor dan jurulatih yang bagus, yang memang terbukti dah berjaya, yang ada formula, yang ada sistem untuk membantu kita. Yang ketiga, ada jenis bisnes yang tepat. Ya, kalau korang nak sukses, korang mesti memilih jenis bisnes yang tepat. Sebab bukan semua jenis bisnes boleh menjadikan kita kaya duit, kaya masa. Ya. So, kalau korang join BioRisk ni, kita menawarkan 5 kekayaan. 1, kaya duit. 2, kaya masa. 3, kaya sihat. Keempat, kaya barakah. Sebab barakah ini kita maksudnya boleh membantu orang lain. Kita boleh sharekan bisnes ini. Dan yang kelima, kita kaya cuti-cuti satu dunia. Okey? Jadi itu penting yang ketiga tadi, iaitu bila kita memilih bisnes yang tepat, maka kita akan kaya masa dan juga kaya duit. Itu penting. Jadi yang ketiga ini sangat penting ya. Memilih jenis bisnes yang tepat seperti BioRisk ini. Ya, kerana kita nakkan 5 kekayaan yang aku sebutkan tadi. Okey, yang keempat, kunci sukses ya, transformasi menjadi usahawan. Jadi program transformasi usahawan ni memang ada dianjurkan oleh Academic Multi Action di BioRisk, di mana nanti korang akan ditukar ya, daripada minda hati orang biasa kepada minda dan hati usahawan harimau berantai. Okey, yang kelima, korang kalau nak sukses juga mesti tahu ya formula bagaimana untuk membina bisnes. Bagaimana nak berjaya ya kalau kita tak ada formula. That's why yang kelima ni penting. Kau nak sukses, kau mesti ada kunci kejayaan yang kelima ini, iaitu ada formula bagaimana nak membina bisnes ini. That's why di BioRisk ni nanti ya, korang akan diberikan formula F1, F2, F3, F4. InsyaAllah dengan menggunakan formula ini, lagi mudah lah, lagi bersistematik lah ya, korang boleh sukses menjadi usahawan jutawan ataupun miliarder. Okey, itu F1 ya. F2. F2 inilah sama serupa sederap ganda 5. Apa yang kena sama serupa sederap ganda 5 ini? Iaitu 5 perkara. Yang pertama, mesti sama impian. Ya, semua orang mesti impiannya sama dalam tim kita itu. Iaitu kita nak menjadi usahawan jutawan atau miliarder. Yang kedua, sama formula cara untuk kita membina bisnes itu, iaitu formula F1, F2, F3, F4. Mesti semua orang sama formula. Yang ketiga, sama cara tabletop. Gunakan flip chart dan lain-lain tools yang disediakan oleh BioRisk. Yang keempat, mesti sama tindakan bisnes. Ya, minimum 3 ID, terbaik 7 ID untuk sekeluarga. Yang kelima, kita mestilah sama budaya bisnes. Apa dia budaya kita? Yang pertama, kita menjadi usahawan harimau berantai tadi kan, yang beraninya brutal, tahan maki, muka timbuk tebas 10 inci. Dan perjuangan kita ialah untuk memerangi penyakit dan memerangi kemiskinan. So itu budaya semua ya usahawan-usahawan BioRisk. Jadi inilah ya penjelasan tentang formula F1, F2. Dan insya-Allah lepas ni aku akan terangkan F3 juga dan juga F4, formula ketiga dan keempat.